Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Pape dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan pada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Okay guys, so agak lama tak jumpa. Aku rasa memang lama. Aku pun tak upload video. Ada yang aku upload pun tu actually aku dah rekod lama gila. So yalah, aku tengah mencuba cari masa untuk aku continue konsisten lagi. Aku pun dah dulu aku sibuk belajar. Sekarang aku dah habis belajar, so sepatutnya free lah, tapi tak free juga guys. So tapi aku mencuba at least ada video je. Kalau korang mengikuti aku, InsyaAllah aku ada je video, cuma tak tahu bila upload. So korang jangan tinggal channel aku, keep on support, dan InsyaAllah aku nak try to kembali balik kepada momentum yang lama lah. Maknanya konsisten. Kita kena konsisten. Okay, so apa benda kita punya episod pada hari ni? Episod kita adalah untuk World Cup 2026. Dan macam aku ada cakap dalam posting aku dah lama beli ni. Bukanlah lama lah, tapi maksudnya aku beli ni aku dapat sebelum World Cup lah. Tak silap aku bulan, aku dapat masa raya puasa tu. Waktu tu lah, kita raya bila? Bulan 3, bulan 4 lah. So dalam lingkungan tu, so maknanya aku dah dapat benda ni dalam 2-3 bulan lepas lah. So tapi aku memang tak sempat nak pasang. Dan aku sebenarnya memang plan nak buat video pasang sebelum World Cup, tapi ternyatanya kita tak sempat jugalah. So bila tak sempat, aku dah macam, wish, tak boleh ni, kena pasang ni. Sebab World Cup guys, korang tengok ni kan, so besar dia, memang tak silapnya memang size 1-to-1 World Cup betul, tapi dalam bentuk Lego kan. So jadinya aku cakap dalam posting hari tu, aku akan cuba pasang dan aku akan cuba upload sebelum final, sebelum final World Cup. Okay, so tapi sebelum aku bercerita juga tentang Lego ni, aku nak tanya korang support team mana? Dan korang rasa, sebab memandangkan aku nak post sebelum final, so korang rasa siapa yang akan berada di final sekarang? So kalau ikut kira, aku ada cakap aku support Germany, tapi memandangkan Germany dah tersangkut, jadinya memang tak boleh lah nak kata Germany final kan. Tapi aku macam rasa ikutkan konsistensi team, aku rasa memang France atau Argentina lagi sekali lah. Tapi kalau ikutkan aku rekod ni, Argentina hari tu lawan dengan Cape Verde. Oh, time memang boleh kata Argentina tu kalau seri kalah pun possible lah. Tapi ternyatanya dia lepas dan itulah, so dia pergi ke peringkat seterusnya. Dan aku juga mengharapkan Ronaldo ataupun Portugal kan pergi ke final lah. Kalau dapat Portugal jumpa Argentina final lagi gila lah kan. Tapi aku tak tahulah, sebab Portugal pun macam squad dia best actually. Tapi aku tak tahulah dari segi permainan dia orang boleh menjangkau tak ke final tau. So tapi apa-apa pun, korang cuba komen juga team mana yang korang suka dan team mana yang korang rasa pergi final. Dan juga kalau boleh, team mana yang akan menang World Cup 2026 kali ni. Okay guys, dan kita pergi kepada Lego World Cup. Dan kita boleh nampak kat sini besar ni guys. So aku tengah rekod di studio aku kan, di atas meja semua. So boleh nampak lah kan. Dan kalau ikut kira dekat sini, ini adalah Lego daripada brand Lego. Lego Edition. Dia segment editions. Kalau tengok, dia adalah segment editions. Dan dia boleh katakan 12 tahun ke atas. Aku 12 tahun ke atas lah. Aku 13 tahun. Okay, dan nombor kod dia adalah 43020. Dan nama dia adalah FIFA World Cup Official Trophy. Dan dia mengandungi 2,842 pieces. Kalau 28,000, aku tak rekod lah kot. Habis memori kot. Okay, dan kita boleh nampak dah dekat sini depan dia ada menunjukkan Lego tu sendiri bila dah dipasang siap. Dan memang mengenakan bentuk seperti FIFA World Cup yang betul lah, tapi dalam bentuk Lego. Dan dekat belakang tu pun
backgroundkan logo World Cup. Sebab logo World Cup kali ni macam biasa kan kalau korang tengok kan. Macam dia 26 lepas tu dia tepek logo piala tu kan. Lepas tu dia buat macam like very high resolutions punya ni. Dia macam tak tahulah, aku tengok macam cantik je. Dia macam like very simple, straightforward, minimalist macam tu lah. Straightforward lah, dia not to say minimalist ke apa. Dia more to straightforward punya approach lah kan. Tapi it's too simple. It's too simple macam kau tak really put an effort tau. Macam tu lah umpamanya. Tapi yelah, korang kena tahu juga buat logo tu saja berjuta tau bayaran dia kan. So takkan tu kan hasil dia kan. Okay, macam ni lah. Ni logo dia. Kalau korang tengok logo dia 26. Lepas tu ada logo FIFA. Tapi dia punya piala ni dia buat very high resolution kalau korang tengok. Sebab tu dia macam nampak detail tau. Tapi dia macam tu lah. Dan kita tengok daripada tepi dia biasa macam ni saja. Dan tepi belah sini pun tak ada apa. Dan kita tengok di belakang dia kita boleh nampak the real FIFA World Cup kan, dijulang. Tak tahu tangan siapa ni, tapi dia tunjuk gambar tangan dijulang World Cup-nya. Dan ini dan dia ada dalaman dia kita boleh dapatkan seorang minifigure dan bersama World Cup kecil guys. World Cup kecil. Dan ada macam logo 26 tu, logo FIFA, dan macam ada mini stadium dan benda ni berada di dalam. So maknanya benda ni boleh dibuka, lepas tu bolehlah ambil benda ni. Bolehlah ambil dia punya orang minifigure dia, lepas tu tutup balik macam tu. So gitulah ceritanya. Dia simple, very simple. Okay, jadi kita dah tengok dari segi kotaknya apa semua dan kita akan tengok kandungan dia juga macam mana Okay, so kandungan dia aku akan flat lay. Okay, aku akan flat lay lah kot. Aku akan cuba dapatkan angle yang cantik lah untuk kita pasang dan aku akan tunjuk satu persatu lah isi dalam dia. Okay guys, jom. Okay guys, kita kembali. Aku sebab ni first time aku pakai studio aku, pakai meja yang ada di studio aku. So aku pula tak ada peralatan tau. Aku cakap aku nak flat lay tapi aku bila buat flat lay tu jadi macam so aku tak cukup peralatan dan aku hanya ada tripod dan tripod aku paling tinggi pun setakat macam ni. Kalau tak dia tak nampak the whole box tau. Dia tak nampak the whole box. So okay kot. Okay lah, hopefully korang boleh nampak the whole piece lah. Kalau tak dia susah. Dia memang tak dapat lah. Kita tak dapat the whole nampak semua. Kalau tak dia akan terpotong. Sebab ni yang paling tinggi aku. Dan aku tak boleh nak flat lay macam tu. Aku terpaksa macam menyengit sikit dan macam ni lah. Okay lah. Okay. Dan kita dah borak pasal kotak dan apa semua. Dan kita nak tengok bahagian dalam dia. Okay. Dan kali ni kalau korang perasan ataupun korang memiliki Lego, aku banyak je beli Lego tapi aku tak pasang. Tapi aku perasan ni sebab ni nak pasang kan. Aku perasan kotak dia dah berlainan sikit, nampak tak? Dia buat tape macam ni. Dia dah bukan yang macam sama ada tekan ataupun yang macam flip tepi tu tau. So dia buat macam ni je. Tapi orang kata yang ni lagi senang simpan, senang sama ada simpan kotak, lipat kotak lah. Okay, so dah buka macam ni, aku tak sure kena terbalikkan aku kan, buka daripada ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, okay, ni antara box Lego yang terbaru yang aku pernah buka. Aku tak pernah buka lagi macam this kind of layout punya kotak kan. Okay, kita buka-buka dan ada banyak bag gila. Banyak gila ni, memang banyak gila. Dan 2000 kan, 2842 pieces. Dan kalau kita nak tengok pun satu persatu ni, dekat aku ada 14, 10. Nak nombor 1 tak tahu kat mana. Nombor 1 tak tahu kat mana. Ush, kena punggah ni, kena punggah. Kena punggah. Alright. Oh. Okay, kena punggah. Lepas tu aku tutup lah. Aku tutup. Okay, dan kita dah punggahkan semua lah. Kita dah punggahkan semua. Dan ini dia buku.
Aku rasa sebab editions kot. Editions kot dia buat macam ni kot. So ini adalah buku. Buku dia wrap dalam macam paper lah. Paper macam envelope ni. Dan kita kena koyak buka untuk ambil buku instructions dia. Manual dia. Macam mana koyak? Oh. Tak berani nak tarik betul-betul. Okay, tak apalah. Dan kita ada buku dia. Kalau korang tengok buku dia. Okay, buku dia depan macam tu. Dan dia akan instruction one by one lah. One by one. Tengok, start daripada tapak. Tengok, semua. So, dia makin naik. So, agak tebal dan instruction dia mengandungi lebih kurang 479 jap. Kita tengok nombor yang terakhir. Bukan 400. 500 dah ni. 543. So instruction dia banyak kan. Aku tak tahu berapa jam. Mungkin aku akan fast forward ke ataupun skip lah. Dan kalau korang tengok untuk editions World Cup, dia ada 2 tau. Satu piala, satu trofi, satu lagi bola. Bola ni aku ada. Bola ni aku ada. Cuma aku tak buka lah. Kan? Kejap. Ni bola. Aku masih dalam bubble wrap lagi. So, tapi ni memang aku tak cadang untuk buat video ataupun ni lah, buka lah sebab aku memang macam tu guys. Aku beli saja tapi tak pasang. So, sebab aku tak ada space. Dan aku mencuba buat space lah sekarang ni. Tapi bola tu aku ni, sebab aku pun sebenarnya aku tak nak beli bola tu. Sebab aku rasa yang paling best, paling kau kena ada is piala ni lah. Piala ni. Tapi bola tu macam tak payah beli pun tak apa kot. Tapi aku beli just untuk collection sahajalah. Untuk collection sahaja. Push, banyak ni guys. Aku tak jumpa lagi nombor 1. Nombor 2 ada. Okay. Nombor 1. Pack nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan yang terakhir 20. Memang kita ada 20 bag sahaja. Okay? Dan aku rasa aku tak nak cerita panjang sangat sebab tak boleh ni. Aku tak tahu nak cerita apa je pun. Kita nak pasang kan. Okay. Kita tengok macam mana. Kita pasang satu persatu. Sebab bag dia tak sama besar, tak sama kecil. So, kita kena step by step. Kita akan kena mula daripada nombor 1. Okay guys. Let's go. Okay guys, kita dah dekat bag nombor 10 dan aku terpaksa stop sebab dah 2 jam lebih ke 3 jam juga aku duduk kat sini dan aku kena balik. Aku akan sambung esok tapi video ni tak habis lagi lah. Video ni aku akan berterusan lah. Dan ini hasil dia 10 bag kita. So bag yang ke-10 hasil dia sampai sini lah. Yang first bag kita buat orang dia. Dan ni kita nampak dah base, lepas tu dah nampak sampai atas. So atas tu globe lah. Dan aku rasa macam, aku ingat macam size 1 to 1. Macam tak pula kan. Tapi tak apalah, tapi dia still nice. Still cantik, besar. Okay. Dan okay, aku akan sambung yang 11 lah. Tapi aku balik dulu. Tapi korang stay, aku akan sambung. Okay, ciao.
Okay guys, so kita dah siap semua sekali 20 bag. Agak penat, tapi kalau ikut total tak silap aku, sebab aku buat 2 hari, yang hari tu semalam lah, dan hari ni lah. Dan kalau ikut total plus minus dalam 6 jam, sebab 3 jam first 10 bag, second 10 bag pula lebih kurang 3 jam lebih macam tu. So 6 jam 7 jam macam tu. Dan sekarang pun dah pukul 7, aku dah lewat dah ni. Aku nak kena balik. Dah gelap lah belakang. Okay. Dan apa yang aku boleh katakan untuk FIFA World Cup Trophy ni memang best. Aku seronok. Ni antara set yang boleh kata set besar yang aku pernah pasang. Sebab macam biasa aku beli Lego aku tak pernah pasang. Aku simpan je kotak. Tapi kira ni antara yang besar yang aku pernah pasang. Dan aku rasa seronok. Dia punya boleh kata repetition dia tu kira okey, tak terlampau boring. Dan repetition dia hanya 4 lah, sebab dia buat macam 4 sisi tau, kiri kanan depan belakang. So dia macam bag tu kadang-kadang macam korang buat bahagian depan dulu, so the next bag bahagian belakang, dia macam tu lah. Dan korang repeat macam tu. Dan macam aku cakap tadi, repetition dia tu tak boring, tak rasa macam ni. Dan aku boleh katakan jenuh sikit dari segi globe dia. Dekat globe dia ni sebab dia korang kena satu-satu tau. Macam itulah, lepas tu macam kecil pula dia untuk letak dia punya goal ni. Dan aku baru perasan jugalah, sebab aku ingatkan semua satu colour sahaja. Colour dia macam colour gold tapi dia bukan shiny. Dia macam brown sikit lah seingat aku. Tapi yang colour gold betul macam ni. Kalau korang tengok macam orang dia, lepas tu dekat globe macam tu, dekat globe dia, dan orang macam tu lah. Itu boleh katakan gold lah, gold punya colour lah. Dia macam metallic sikit. Metallic, yang lain ni tak metallic. Dan itulah aku macam mikirkan juga, ingat macam satu colour semua ataupun semua metallic. Tapi tak, dia campur dua. Dan bila dia buat combination antara dua ni, aku rasa cantik lah. Memang nice lah, aku rasa cukup lah. Kan? Kalau tidak mungkin harga dia pun mungkin berbeza juga, kita tak tahu kan. Lego ni pun dia pun mungkin tak nak jual terlampau mahal, tapi ni pun mahal lah set ni. Dan agak berbaloi, berat. Memang berat. Dan tapi aku tak tahu macam aku pegang betul punya trofi ke tidak. Aku tak tahu size ni adakah exactly sama ke tidak. Tapi katanya memang sama. Katanya memang samalah. Sama size. So maknanya macam siapa yang menang, macam Messi ke siapa yang menang tu, dia pegang macam ni lah, this size lah. Tapi aku rasa more to 90% sama lah kan. Mesti ada berbeza juga, sebab korang takkan dapatkan the real curvy dia semua. Tapi Lego memang dia imitate the design, the shape tu memang cantik lah, perfect lah, pandai lah. Lego memang the best lah. Okay. Dan kalau korang tengok dari segi depan, dia ada FIFA World Cup kan, dan ada 2 orang. Seingat aku orang dia sebenarnya ada 4 kan, ke memang 2 kiri kanan je. Aku pun ingat tak ingat lah dia punya apa orang panggil World Cup punya trofi tu. Depan belakang dia lah, betul lah. So depan belakang dia orang tu. Okay lah, maknanya like very detailing dia tu memang nice, dia follow. Dan apa lagi yang nak cakap, cumanya dekat bahagian globe ni memang tak nampak sangat lah peta, sebab dia kan kalau ikut kira kan dia peta kan, tapi macam tak nampak sangat. Tapi okey lah, at least ada nampak sikit-sikit lah, orang kata apa, macam orang depan kan, kita nampak kat ni macam asal Afrika ni Afrika, this one Amerika, benua Amerika, ini Asia ke apa semua kecil lah. Aku rasa sini lah, Malaysia kat sini lah, nampak dia macam cotek jatuh tu, maybe. Tapi Australia this one, maybe this one Australia. Okay, so nice, very nice. Dan sini adalah simpan yang minifigure tu, kita boleh buka macam ni dan kita boleh simpan minifigure tu. Dan minifigure ni dia beri 2 kepala, satu kepala lelaki dan satu kepala perempuan. Korang boleh pakailah apa-apa, dan minifigure korang simpan di sini dan tutup sahaja. Perfect. Dan one more, sini dia punya hijau ni pun nice. Dia ikut dia punya macam marble semua. Dan bawah ni, kalau korang boleh tengok, ada World Champions. So maknanya ada tertulis daripada dulu punya tahun 1974, Germany menang, 2020 Spain menang,
2014 Jerman lagi menang, macam tu lah. Dan sini ada rekod. So macam very good detailing lah. Macam tu. Okay. So aku berpuas hati memasang dan agak penat sebenarnya. Dan macam aku cakap, towards back yang terakhir tu ada macam macam nak habis cepat lah. Letih lah, lenguh lah. Dia dah sampai tahap lenguh dah. So itu saja. Hopefully korang enjoy video ni. Dan aku rasa aku berjaya. Alhamdulillah aku berjaya untuk tamatkan pemasangan ni sebelum final. Dan aku harap aku upload sebelum final juga. Dan tak silap aku final 20 hari bulan. So insyaAllah by minggu tu aku akan upload lah. Sebab aku nak kena edit dulu apa semua. Lepas tu lepas ni aku ada kerja lagi semua. So aku harap aku upload sebelum final, seperti aku janjikan juga. Dan korang boleh komen macam biasa, siapa final. Sebab kalau ikut kira, aku macam cakap aku Germany tapi dah sangkut. Portugal pun sangkut. Aku ingat aku nak tengok Ronaldo. At least lah, aku macam tak rasa juga Portugal macam pergi jauh. Tapi aku nak dia pergi jauh. Tapi sangkut juga guys. Sedih lah pengakhiran untuk Cristiano Ronaldo. Itulah. Okay. Dan macam aku cakap juga, macam Argentina lepas juga dia aku baru tengok yang hari tu nya semalam game dia yang Egypt lawan Argentina. Egypt dah leading 2-0 tapi tak tahulah kalau nak kata unfair referee kalau nak kata unfair referee pun aku tak pasti sebab kau dah leading 2. Dia macam ada macam berat sebelah agak, tapi pada aku kau dah leading 2 should be kau pertahankan semati-matinya lah. Macam tu lah. Orang kata apa, rezeki tu tak dapat lah, rezeki tak dapat lah kan. Okay, dan macam aku cakap juga, aku rasa final France dengan Argentina ni. Dan aku tak tahu lah, aku harap prediction aku mungkin betul untuk final. Okay guys, thank you for watching. Hopefully korang enjoy video kali ni. Dan kita jumpa lagi on the next video. Thank you for watching. Like video ni, komen, share dengan kawan-kawan korang dan juga jangan lupa untuk share. Ya ke betul lah, aku lupa nak cakap. Okay guys, bye guys, peace.